Sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal wudu. Dah kalau kita tidak sengaja sentuh, contoh masa kita nak lap badan kita lepas mandi, ada sentuh sikit, batal atau tidak? Kalau tangan berlapik, memadai kalau kita pakai sarung tangan atau kulit dengan kulit, baru wudu kita jadi batal. Baik. Dia kata ada wudu, lepas tu sentuh kemaluan, batal dah wudu. Jawabnya batal lah. Dah kalau tidak sengaja sentuh. Dengar baik-baik. 4 perkara menyebabkan batal wudu bagi orang yang ada wudu. Antaranya ialah menyentuh akan kemaluan depan atau belakang dengan tapak tangan dan tapak jari tanpa berlapik. Amdan kana ghairu amdin. Sama ada sentuh itu sengaja atau tidak sengaja. Faham? Dalilnya ialah hadis Nabi, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa pun yang pegang dengan tapak tangannya akan engribeknya, maka wajib mengambil wudu. Faham lagi? Jadi massa itu ialah al-ifda' bil kaf, mementuh atau pegang dengan tapak tangan dan tapak jari. Ni tapak tangan, ni tapak jari, ni saja batal. Kalau ni kemaluan, contoh, faham? Mu sentuh dengan tapak tangan batal, tapak jari batal, tapak tangan kiri batal, tapak jari batal, sengaja sentuh batal, tersentuh pun batal. Yang tak batal pada ni ialah 4 tempat. Mana 4 tempat? Nombor 1, belakang tangan tak batal. Jadi kalau mu gatal, mu garu seminggu lebih, tak batal. Apa menelah pun tak batal. Yang kedua tidak batal, hujung jari. Ni hujung jari, sentuh hujung jari tidak batal. Ini bukan kaf, bukan tapak. Ni tapak sini saja. Ujung tak batal. Yang ketiga, tepi jari-jari, tepi jari tak batal. Yang keempat, tepi tapak tangan ni, tepi tapak tangan tidak batal. Yang kelima, celah jari ni, celah ni tidak batal. Okey, belakang, ujung, tepi jari, celah jari, tepi tapak tangan, 5 perkara tidak batal. Yang batal tapak tangan, tapak jari. Okey. Dah kalau pakai sarung tangan, yang kata batal min ghairi ha'il, tidak ada lapik. Kalau ada lapik walaupun nipis, tak batal. Ni kemaluan, dia letak kulit bawang atas. Nipis je kulit bawang tu pula dia belah 2. Nipis lagi, dia pun pegang atas, tidak batal. Jelas? Beres. Dah kalau sarung tangan lagi lah tak batal. Sarung tangan okey tu tak batal. Tak ada masalah.